terus dapat mampu beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan teruslah Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kita. Kesihatan ni mahal tuan-tuan. Walaupun kita tengok viral dalam media sosial, dia kata duit dengan kesihatan mahal duit lagi. Aduh tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tengok perpatah kata, apa guna rumah besar bertingkat-tingkat, kereta baru sungguh berkilat, bini cantik sungguh memikat, tetapi hidup sokmo duk makan ubat. Tak guna tuan-tuan. Walaupun kita tahu lah PT kita banyak, tapi hari-hari makan ubat tak jadi. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itulah kesihatan dengan duit sebenarnya kesihatan lagi mahal tuan-tuan rahmati Allah. Kerana kesihatan ni tak boleh beli. Kereta Lamborghini 1 juta boleh beli. Apa lagi? Helikopter 2, 3, 4 juta boleh beli. Kesihatan tak boleh beli tuan-tuan. Kalaulah kesihatan boleh beli, bermakna ramai orang kaya yang sihat, ramai orang kaya yang tak mati. Ni, tapi kita tengok hari ni orang kaya lah ramai hak mati. Ni sebab apa? Dia banyak duit. Ikut dia lah nak makan apa pun dia banyak duit betul. Dia banyak duit, jadi dia nak makan apa dia boleh makan, tak payah dah nak bertapih-tapih. Sebab apa? Sebab PT banyak, misalan contoh. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesihatan mahal Allah Taala bagi pada kita. Satu lagi, umur. Sebab hidup dan mati ni tuan-tuan rahmati Allah bukan pilihan kita ni. Hidup dan mati ini pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang pilih. Hari ni aku nak hidupkan Tok Bilal surau Al-Furqan. Hiduplah dia. Hari ini aku nak matikan Tok Siap surau Al-Furqan. Mati tercekik berge dua kat tepi surau. Mati. Contoh. Bukannya berge yang salah. Tu nak ceritanya kematian tu tuan-tuan rahmati Allah hanya menjadi asbab saja tuan-tuan. Jadi kita bersyukur Allah pilih kita pada malam ini untuk hidup. Mudah-mudahan teruslah kita gunakan kehidupan kita ini istiqamah dalam mengabdikan diri kita kepada Allah. Baik tuan-tuan, sambung muzakarah kitab kita, iaitulah amalan mengundang rahmat Allah. Baik, nanti boleh tukar dekat slide je. Syukur dan sobat tu tajuk saya dulu mula-mula tu. Nanti buku kitab amalan mengundang rahmat Allah. Kalau rasa tak nak tukar tak apa, tulis penceramah tajuk indahnya poligami. Dan melawat ya tuan-tuan ya. Baik, cuba kita perhatikan saat kita diuji dengan kesakitan. Ini sambungnya ni ya. Kitab amalan mengundang rahmat Allah, muka surat 26. Jadi saya kitab kat rumah tu saya buka siap-siap, saya tangkap gambar, saya letak kat telefon. Sebab saya dah tak boleh kira dah berapa kali saya bawa kitab saya tertinggal. Surau tuan-tuan pun saya pernah tinggal juga, Cerah pun pernah tinggal juga, Kelang pun pernah. Jadi saya tak apa, telefon kita tak tinggal. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, senang saya tangkap gambar, muka surat berapa nak baca, saya pun bawa dalam telefon, mudah ni. Baik, cuba kita perhatikan saat kita diuji dengan kesakitan. Baru sebut tadi sakit, kita semakin kerap mendengar ceramah agama. Tuan-tuan yang kerap dengan ceramah agama ni sebab sakit ni tuan-tuan. Kalau saya mungkin tak datang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tak kira lah sama ada sakit itu daripada zahir ke fizikal ke, ataupun sakit itu daripada segi rohani ke. Sakit hati, geram kat jiran sebelah rumah, sakit hati itu rohani tuan-tuan rahmati Allah.
ataupun sakit dengan sebab ada perasaan dengki, sakit itu, ataupun sakit dengan sebab ada perasaan riak, sakit dah tu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, cuba tuan-tuan perhatikan elok-elok. Di saat tuan-tuan sekarang diuji dengan kesakitan, kita makin kerap ceramah agama, siap masuk dalam grup surah Al-Furqan. Malam ni ada ceramah agama ni, alhamdulillah. Zuhur ni ada, asar ni ada, maghrib ada, doa ada. Start kena buah pinggang ni tuan-tuan rahmati Allah. Dulu tak kena buah pinggang, dia left grup surah Al-Furqan, masuk grup Persin sebelah Putrajaya, jalan-jalan cari pasal, ataupun jalan-jalan cari makan. Kerjanya makan je. Tapi dah kena buah pinggang, doktor kata nak minum air tak boleh banyak-banyak, hanya berapa liter je, nanti muka nanti jadi sembab. Jadi nak makan pun kena tengok, jangan makan benda-benda koksi. Jadi nak makan sedap pun tak boleh, nak minum banyak pun tak boleh. Tempatnya di mana? Surau. Itulah di antara hikmahnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita ni Allah Ta'ala bagi sakit. Mungkin sihat, tuan-tuan dilupa diri. Sebab tu Allah bagi sakit. Ni ubat yang paling mujarab sekali tuan-tuan untuk kita ingat Allah, yang saya perasanlah, iaitu sakit. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ada orang sakit, jiran sakit, tetangga sakit, cuba tuan-tuan pergi tengok dia, tuan-tuan ziarah, tuan-tuan cerita bab agama. Ya Tok Bila, ya, nanti saya sihat, saya pergi, ya. Lepas sihat jangan cakap batang hidung, bulu hidung tak nampak. Tapi waktu sakit, ya, mudah tuan-tuan rahmati Allah untuk kita nak dakwah, untuk kita nak ceramah orang yang sakit. Tapi orang yang sihat payah. Sama juga, kita nak ceramah orang miskin mudah tuan-tuan. Saya dulu pernah dijemput ceramah di Masjid Nakodang. Ada kan dekat TikTok ada Tok Bila yang pendek tu kan. Ada dengan Tok Imam tu Masjid Nakodang. Jadi ceramah kuliah duha, tajuk dia menceritakan tentang kesabaran kita kepada orang fakir miskin. Yang datang ni semua fakir miskin tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dia berikan saya ceramah sejam. Saya pun ceramah semua ya, anggur, ya. Tuan-tuan, ni nak ceramah orang-orang yang miskin, yang fakir, terima. Tapi kalau nak ceramah dengan orang kaya, boleh terima juga. Tapi tengok orang juga tuan-tuan. Ada setengah tak terima. Ni kalau contoh kita terima, tuan-tuan hendaklah sembahyang berjemaah, murah rezeki. Aku tak sembahyang berjemaah pun selaku sehari 1 juta. Nampak tuan rahmati Allah. Ustaz je pun nikmat buruk sembahyang jemaah. Contoh. Nak ceritanya begitu tuan-tuan. Jadi sebab itulah apa yang saya nak sampaikan, bila Allah Ta'ala uji kita dengan sakit, bila Allah Ta'ala uji kita dengan kemiskinan, ni pengarang kitab bagi tahu, dia kata apa? Mudah untuk kita ingat Allah. Itu tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita. Sebab tu tuan-tuan, Nabi Muhammad dalam peristiwa hijrah, dia tak hirau kat orang. Orang nak pukul ke, nak bunuh ke, baling batu ke, suruh berhenti berdakwah, dia tak heran dengan orang. Kenapa? Kerana yang suruh aku dakwah, yang suruh aku sampaikan ni Allah. Orang nak pukul aku ke, bunuh aku ke, tugas aku ni untuk menyampaikan hidayah milik Allah Ta'ala. Macam kita kan tuan-tuan. Orang surau suka kita ke, tak suka kita ke, bak kata orang Kelantan apa dia? Up to you, whatever. Kita mari surau tuan-tuan. Kerana surau ni bukan milik pengurusi. Surau ni bukan milik timbalan pengurusi, bukan milik AJK surau. Surau ni tuan-tuan, ni rumah Allah, milik Allah Ta'ala. Tapi kita kena dengarlah apa kata petugas.
hendaklah kamu buang selipar depan sana. Kita pun nak sampai selipar masuk dalam surau, tak dengar kata penjaga, mana boleh pula. Maksudnya kalau kita kecil hati dengan orang surau, sebab apa kecil hati? Oh, sebab saya keluar je makanan dah habis. Allahu akbar, kedai mamak depan ni, betul. Janganlah kecil hati benda-benda yang kecil itu. Kalau berasa kecil hati tak datang surau, kenapa kita tak datang surau? Kerana surau ni bukan milik orang, ni milik Allah Ta'ala. Pergilah ni. Jangan kecil hati, tuan-tuan rahmati Allah. Saya sebab kecil hati, orang tak pilih saya jadi Tok Siok. Selama saya bertugas 20 tahun, saya tak kisah pun tiba-tiba orang tak pilih. Saya pun tak nak datang. Kenapa pula tak nak datang? Datanglah tuan-tuan. Orang pilih rezeki kita, itu amanah. Orang tak pilih tak ada masalah. Itu dia tuan-tuan rahmati Allah. Baik, cuba kita perhatikan saat kita diuji dengan kesakitan. Kita semakin kerap mendengar ceramah agama, baik secara live ataupun secara secara talaki ko, ataupun secara online ke offline ko. Baik, kita banyak menyebut nama Allah. Orang sakit banyak sebut nama Allah. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi kat Seri Petaling tu, tuan-tuan beli tasbih. Tuan-tuan beli tasbih ni, adalah seikat tu, saya tak ingat saya, RM20 seikat tu. Ada lebih kurang 5-10 ni. Cuba tuan-tuan bagi dekat orang sakit, tuan-tuan. Habis jari dia berzikir, subhanallah, 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 Allah, 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 Allah ni. Cuba bagi dekat orang sihat, rahmati Allah. Tasbih tu daripada warna putih sampai hitam beletung, ni tak ada berzikir, tuan-tuan. Tapi bagi dekat orang sakit daripada warna hitam sampai putih, rahmati Allah. Subhanallah, 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 Allah, 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 la haula wala, macam-macam zikir dia buat, rahmati Allah. Sebab apa? Sakit ni mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda Allah Taala sayang. Kita ni nak kejar Allah sayang, bukan nak kejar manusia sayang. Kalau kita buat apa yang Allah suruh, manusia sayang, alhamdulillah. Kita buat apa yang Allah suruh, manusia benci, kita boleh buat apa? Nabi, sebab apa orang benci Nabi? Sampai Nabi SAW berhijrah daripada Mekah kepada Madinah. Kenapa? Dua sebab. Satu, Nabi SAW mengajak orang buat baik. Kedua, Nabi SAW menegar kepada kemungkaran. Dua sebab itulah orang benci kepada Nabi SAW. Buat baik tu. Nabi ni tak ada lah makhluk yang paling baik. Nabi. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang kata Nabi manusia yang paling, Nabi manusia yang paling terbaik, salah. Tak betul. Akan tetapi Nabi Muhammad ialah makhluk, bukan manusia, makhluk yang paling terbaik daripada kalangan jin, malaikat, daripada kalangan manusia. Nabi SAW yang paling terbaik, yang paling mulia. Tu pun orang benci lagi dekat Nabi SAW. Kita ni tuan-tuan, orang benci kat kita. Padahal kita keluar daripada surah Al-Furqan, tengok orang berjoging kat taman, tak tutup aurat. Bila tertengok tak apa lagi, tertengok terlama. Terlama tu masalah. Rahmati Allah. Sebab kalau tak tengok, rugi. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Pula dah tuan-tuan, dia pakai istilah dekat situ pula dah. Tertengok tak ada masalah, patah balik, astagfirullahalazim. Jadi masalah bila tertengok terlama, tak kejam mata, tengok lagi, itu berdosa tuan-tuan. Dan itulah yang paling banyak kita, bukan kita lah tuan-tuan, yang paling banyak tuan-tuan buat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, nak ceritanya kita ni manusia yang paling banyak dosa. Orang benci kita, orang tak suka kita, normal lah tuan-tuan. Normal lah, kita bukan maksum. Hak Nabi, hak maksum pun orang tak suka Nabi. Siap nak bunuh Nabi lagi, tuan-tuan rahmati Allah. Ini kan pula kita yang banyak dosa. Orang tak suka tu tak apalah, sebagai kita ambil sebagai ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Teruskan sebar kebaikan, jangan berhenti sebarkan kebaikan. Aku ni selalu dah buat bersihkan surau ikhlas kerana Allah Ta'ala.
Tetapi orang tak pandang aku ni. Contoh. Tak pandang aku ni, tuan-tuan. Jangan kira orang pandang ke orang tak pandang. Kita nampak Allah pandang. Biar Allah Ta'ala yang pandang, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita nak cara ke manusia, tidak akan habis. Tengok pandangan daripada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian disuruhnya kita perhatikan di saat kita sakit, banyak menyebut nama Allah. Kemudian di saat kita sakit juga, banyak kita memperbanyakkan berdoa. Doa pun banyak juga. Saya klik Kelantan tuan-tuan, balik besuk rumah tok tua. Sambil-sambil lah balik ke Kelantan, tengok madrasah tempat saya belajar dulu. Dia jumpa dengan seorang nenek ni 80 lebih dah. Setiap kali dia jumpa dengan saya, dia akan cakap Ramadan. Saya sebab duduk di pondok, kira orang jagaan mocik-mocik lah tuan-tuan. Mocik-mocik baik dengan saya. Saya boleh melawak dengan dia. Dalam ceramah je nampak garang. Jadi lepas habis ceramah tak garang tuan-tuan. Nak lagi lembut jadi menantu. Tak lagi lembut tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, makcik ini setiap kali kalau saya balik, saya pergi ziarah dia. Dia tak boleh duduk pondok dah. Dia nak berjalan pun tak boleh dah. Dia mengesok je tuan-tuan. Jadi setiap kali dia jumpa saya, dia kata Ramadan, doa lah makcik dia. Doa makcik banyak dia. Doa makcik banyak. Makcik seru nak mati dah. Banyak kali. 2, 3, 4 kali saya jumpa dia, memang dia kata lagu tu. Makcik seru nak mati dah. Kalau makcik mati, mu baca banyak keluar Allah dia, makcik. Last kali saya jumpa dia, pun benda yang sama juga dia kata dengan saya, Ramadan, makcik nak mati dah. Kalau makcik mati, sedekah makcik keluar Allah banyak dia. InsyaAllah makcik beres, makcik dia. Kita baca banyak keluar Allah. 2 minggu lepas tu tuan-tuan rahmati Allah, saya balik di Kajang, dapat berita daripada anak dia WhatsApp, mak dia telah meninggal dunia. Makcik tadi meninggal dunia dah tuan-tuan rahmati Allah. Meninggal dah tuan-tuan. Apa yang saya nak bagi tahu tu, di saat kita ni sakit, kita banyak berdoa, banyak minta orang doakan untuk kita tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu saya bagi tahu ubat yang paling mujarab untuk kita ingat kepada akhirat, sakit tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok diri tuan-tuan, ada tak sakit? Ada. Itulah tuan-tuan dengan kuliah tu. Itu tuan-tuan dengan kuliah. Jadi tuan-tuan jangan doa sihat dah, tuan-tuan doa sakit je tuan-tuan. Supaya banyak ingat Allah Subhanahu wa taala ni. Baik tuan-tuan rahmati Allah. Nak cerita macam ni tuan-tuan. Apa yang Allah bagi, itu yang terbaik untuk kita. Saya minta sakit, Allah bagi sihat. Saya minta sihat, Allah bagi sakit. Kerana itu yang terbaik untuk kita. Allah bagi sakit, sakit terbaik untuk kita. Allah bagi sihat, sihat terbaik untuk kita. Allah Ta'ala bagi kita tak ada anak terbaik untuk kita. Allah Ta'ala bagi kita ada anak terbaik untuk kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia tuan-tuan. Tapi meninggal laku dah. Dulu saya jadi tok imam dekat surau tu, orang panggil balasah dah. Saya jadi tok imam, jadi banyaklah mocik-mocik, lebih kurang 20 orang mocik. Banyak yang meninggal, tuan-tuan rahmati Allah. Banyak telah meninggal dunia. Itulah dunia tuan-tuan. Kalau saya balik ke Besut sekalipun, sedangkan bukan lama pun, saya tinggal Besut 2-3 tahun je. Tapi setiap kali balik rumah mertua, ceritalah Pok Li meninggal, Pok Mak meninggal, Cabai tu meninggal, Tok Siok meninggal, Tok Iman meninggal. Baru kadang-kadang 2-3-4 bulan baru balik sekali, banyak yang meninggal tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, inilah kehidupan dunia tuan-tuan. Yang hidup tunggu mati, yang mati tunggu hidup. Sekarang tuan-tuan tunggu apa? Tunggu mati. Buka celik mata, tak mati lagi, semayang lagi, ini ibadat lagi dengan kuliah. Nanti tidur malam ni, besok bangun pagi, tak mati lagi. Sekarang ni kita tunggu mati tuan-tuan. Tak ada tunggu apa dah, tunggu mati. Allah rahmati Allah. Bila nak mati, yang mati tunggu hidup pula tuan-tuan, nak dibangkitkan kepada alam akhirat pula. Baik tuan-tuan rahmati Allah. Bahkan semakin meningkat ingatan kita kepada Allah. Punca sakit tadi,
punca sakit tadi, bahkan semakin meningkat ingatan kita kepada Allah. Nampak? Demikian juga apabila kita menerima musibah-musibah yang lain, bertambah kuat hubungan kita dengan Allah. Tanpa kita sedari, hubungan kita semakin lama semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, serupa juga ada seorang pakcik sampai ke hari ni tak berhenti dia telefon saya, "Ustaz, tolonglah doa kita Ustaz, supaya bini dia lembut hati." Lembut hati, kelik rumah. Lain ni bini kita lari rumah, duduk rumah anak. Allahu Akbar. Ujian juga tu. Tapi pakcik ni tak berhenti, dia bangun tahajud 2-3 pagi. Nampak tuan-tuan? Asbab Allah Ta'ala uji dia, dia boleh bangun 2-3 pagi. Selalu berdoa supaya Allah buka ke pintu hati bini dia, supaya dia balik rumah. Tuan-tuan rahmati Allah. Pakcik tu umur 60 lebih dah. Kalau pakcik umur 60 lebih, dekat bini umur 16 tuan-tuan. 60 lebih dah cukup. Bini kita tu si kelik Ustaz. Semua dia telefon saya tuan-tuan. Kadang-kadang saya tengah duduk atas motor, dia telefon, atas kereta dia telefon, tengah makan nasi dia telefon, nak minta doa ni. Allahu Akbar. Dia tak tahu masalah saya pun 2 trailer lagi kat belakang. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, itulah dunia. Nak bagi tahu, itulah dunia. Dengan ujian itulah dia tak sedar. Pakcik tu dia tak sedar. Dia cakap, "Ustaz, kita bangun 2-3 pagi, kita doa untuk bini kita buka hati Ustaz." Dia tak sedar tu. Hari-hari dia bangun 2-3 pagi tu sebenarnya dia punya hubungan dengan Allah semakin kuat tu. Semakin kuat, rahmati Allah. Kita kalau tak ada masalah, ada nak bangun 2-3 pagi, tobat tuan-tuan, rahmati Allah. Ni bangun juga kencing. Hak berat lagi kencing pun tak nak bangun, malah tuan-tuan. Sedar-sedar subuh kencing atas katil, nak kena, malah. Tak malah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, rahmati Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yusib minhu," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya ujian. Hadis riwayat Bukhari. Nampak? Siapa-siapa yang Allah nak bagi kebaikan, Allah Ta'ala bagi ujian. Tak berhenti tuan-tuan. Dulu kita diuji dengan mak sakit, nak kena ulang alik. Putrajaya, Johor. Putrajaya, Johor. Kalau mak duduk dekat Kedah tu, Putrajaya, Kedah. Putrajaya, Kedah. Putrajaya, Kedah. Alhamdulillah, mak saya pun mati dah, katanya. Senanglah, mudah-mudahan mak saya itu tenang dekat dalam alam barzah, duduk taman-taman syurga. Bapak saya ada duduk di Perak pula, dengar pula berita pak pula sakit. Putrajaya, Perak. Putrajaya, Perak. Putrajaya, Perak. Pak pula dah meninggal, dah selesai dah masalah. Bini pula sakit. Putrajaya, Serdang. Putrajaya, Serdang. Putrajaya, Serdang. Lepas bini pula mati tercekik dodol, kita pula sakit. Begitulah tuan-tuan dulu. Tuan-tuan pula sakit. Hospital Cyberjaya, Putrajaya. Cyberjaya, Putrajaya. Cyberjaya, Putrajaya. Batu 2 belakang masjid. Allah. Habislah kita. Last sekali bila kita pula yang mati, habis dah ujian. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni, bila kita mati, habis dah ujian. Seperti mana saya suka nyanyi lagu ni tuan-tuan. Seperti mana bila kita mati, masuk saja dalam alam barzah, tuan-tuan rahmati Allah, orang pun masukkan gambar kita ke dalam TikTok, lalu dipasangnya lagu apa dia? Telah tiba saat waktu engkau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Muka tak siap, bawah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak tak nak mesti kena mati juga. Rahmati Allah. Nak tak nak mati juga tuan-tuan. Ni baik tuan-tuan rahmati Allah. Tapi sebelum mati, berbagai-bagai ujian Allah bagi. Tengok Nabi ya tuan-tuan.
Nabi tuan-tuan rahmati Allah, daripada kecil sampai ke besar diuji. Jadi Rasul pun diuji, jadi kekasih Allah pun diuji. Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah pun diuji. Sebab apa? Allah sayang. Allah sayang, itulah Allah uji tuan-tuan. Sebab Allah sayang. Mudah-mudahan Allah uji kita, Allah sayang. Baik, nak tahu Allah uji, Allah sayang, jawapan ada pada diri masing-masing. Kalaulah Allah uji kita, sakit ke, ditimpa bencana ke, bala ke atas diri kita, nak tahu Allah sayang ke benci. Kalau ujian itu semakin dekat kita kepada Allah, Allah sayang. Kalau ujian itu semakin jauh dengan Allah, bermakna Allah Ta'ala tidak sayang atas diri kita. Nak cakap 100% ujian itu Allah sayang, payah. Sebab apa? Tengok atas diri kita. Sebab tu dia sebut tadi, perhatikan di saat kita diuji oleh Allah, kita semakin dekat dengan Allah, Allah sayang lah tu. Sebab dalam muka surat yang lepas, dia nak bagi tahu ujian tanda Allah sayang. Maka dia bawa misalan contoh. Perasan ke tidak di saat kita diuji semakin dekat dengan Allah, kuat berdoa, kuat berzikir, itu tanda Allah Ta'ala sayang pada kita. Ni baik tuan-tuan rahmati Allah. Ujian dan musibah pasti akan menimpa kehidupan seorang, pasti dengan mana tak terlepaslah, mesti tuan-tuan rahmati Allah. Ujian dan musibah pasti akan menimpa kehidupan seorang Muslim. Kerana itu merupakan janji Allah. Allah janji dah ada ujian tuan-tuan rahmati Allah. Saya pergi ceramah di satu surau, rahsialah surau tu di mana, nanti tuan-tuan pergi cari pula. Kita boleh cerita sebagai nak ambil pendoman tuan-tuan. Jadi saya ceramah macam ini, saya ceramah tu, imam surau tu merangkap ustaz sekolah menengah agama, merangkap kodi angkat nikah. Lepas habis semayang tuan-tuan rahmati Allah, ni dia pun ajaklah saya minum air, saya pun minum air kat luar surau. Jadi dia tanyalah pandangan, ustaz, bini saya gini, payahlah ustaz gini. Sedangkan dia tu ustaz imam lagi, mengajar sekolah agama menengah lagi, kodi angkat nikah lagi, pun masalah juga dengan isteri tuan-tuan rahmati Allah. Itulah ujian. Saya pun kongsi cerita, bukan nak nasihat dia ustaz hebat lagi. Kita ni dah cak ayam, sebenarnya cak ayam lagi mahal tuan-tuan. Tengok sardin cak ayam RM9 ni. Cak ikan murah sikit. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya pun kongsi cerita. Saya bercakap berdasarkan berkongsi cerita. Tak apalah ustaz, gini-gini, baru ni ada juga jemaah macam gini. Jadi sabarlah dia pun, anggur. Terima lah tuan-tuan. Ustaz ke, tok guru ke, tok imam ke, diuji juga. Macam mana tuan-tuan jemaah biasa diuji dengan duit, kita pun ustaz ke, tok imam diuji dengan pitih juga. Seperti mana tuan-tuan diuji dengan bini asyik membebe, bini ustaz pun perempuan juga, membebe juga. Mana ada ustaz kahwin dengan tok siap tuan-tuan. Perempuan juga memang sepak, perempuan tu memang macam itu. Kejam, mata dah kejam. Mata dah kejam, mulut tak lagi. Abang tengok tu bang, PTI tu tutup lah bang, malam-malam tu lampu dapur tu bang, lampu dapur kalau boleh tu tutup bang. Nanti takut anak tu kat main-main pun tu. Gas tu. Mata tutup dah, mulut tak tutup lagi. Esok pagi kalau dia bangun, mata tak buka lagi, mulut buka dah. Abang bangun dah ke bang? Subuh dah tu bang. Abang bangun subuh tu bang. Dengar azan dah tu bang. Tu apa ni mama bangun sekolah mama. Mata tak buka lagi, mulut buka dah. Itu orang perempuan biasa. Ni saya teringat sahabat Rasulullah kan, mereka nak mengadu. Pergi ke rumah seorang sahabat tu, nak mengadu lah bini dia ni lagu tu lah. Banyak cakap, banyak marah, banyak membebe. Pergi rumah sahabat, dia tengok sahabat pun kena juga. Dia pun patah balik rumah tuan-tuan. Sahabat pun kena juga. Itulah ujian. Kita kena bersiap sedia 24 jam. Apa-apa pun yang mendatang kena bersiap sedia tuan-tuan. Kadang-kadang ujian dengan ni, ujian, memang kena bersiap sedia tuan-tuan rahmati Allah dengan ujian. Tak boleh duduk relax, tak boleh. Selagi mana kita tak mati lagi. Nak hilang ujian, mati dulu tuan-tuan. Mati hilang ujian. Kalau tuan-tuan tak nak ujian, bangun pagi-pagi pukul 3 pagi, angkat tangan berdoa lepas main tahajud, ya Allah, aku tak lara dah ya Allah.
diuji dengan duit, diuji dengan keluarga, diuji dengan isteri, diuji dengan anak, diuji dengan jiran. Ya Allah, tak naklah aku ujian, ya Allah. Matikalah aku bukan akulah, tuan-tuan lah. Tuan-tuan yang doa tu ni. Matikalah tuan-tuan segera. Macam itu tuan-tuan. Ni, saya nak hidup lagi tuan-tuan. Baik. Begitu juga dengan manusia. Tiada manusia yang kehidupannya sempurna. Tak ada dalam rahmati Allah. Saya pernah tengok macam podcast lah, Ustaz Don Daniel dengan Habib Ali Zainal Abidin. Ustaz Don Daniel bertanya dengan Habib Ali Zainal Abidin berkenaan dengan rumah tangga isteri ni bergaduh. Habib Ali senyum je. Ada bergaduh, tapi saya pun tak tahu macam itulah. Nantaklah dia. Macam itu Habib Ali jawab, tuan-tuan. Kalau Ustaz Azhar Idrus, dia jawab kasar sikit. Biarlah dia ni, kalau bini nak buat apa pun nantaklah dia. Kita anggaplah bini ni macam orang gila. Nantak dia nak buat apa, nak marah kita, nak makan pun biarkan dia. Kita anggap dia macam orang gila. Tuan-tuan, betul je kot ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, supaya apa? Supaya bukan kita nak kata dia tu gila, kita anggap supaya diri kita ni lebih sabar. Itu maksudnya tuan rahmati Allah ni. Tapi kalau kita anggap pun, kalau betul-betul dia gila pun nak buat macam mana tuan-tuan? Kita anggapkan dia supaya kita sabar. Nak suruh kita sabar tu je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tak anggap dia macam mana pun ikutlah, cuma nak suruh kita sabar. Tuan-tuan rahmati Allah, payah tuan-tuan sabar ni. Cakap memang boleh bercakap, saya pun boleh bercakap sabar. Sejuta kali pun boleh sebut sabar. Kemalangan, astagfirullahalazim. Tak payah nak sabar lah tuan-tuan ni. Baik tuan-tuan rahmati Allah. Mudah-mudahan ya Allah campaklah dekat kita semua ni sifat syukur, sifat sabar, sifat-sifat mahmudah, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik tuan-tuan rahmati Allah. Tiada manusia yang kehidupannya sempurna tanpa sebarang masalah. Tak ada. Semua orang ada masalah. Tuan-tuan mengadu dekat poli pun banyak masalah. Rahmati Allah. Tapi tak ada arah kerja dia. Ya ke? Ya kok. Makcik kena pukul dengan jiran sebelah rumah. Ya ke makcik? Lepas tu dia pukul makcik, dia curi kita. Allahu akbar, banyaknya masalah makcik ni. Tuan-tuan pergi tanya orang kerja polis. Saya ada kawan jugalah. Tuan-tuan pergi tanya orang yang kerja polis tu duduk kat tempat report, dia pun sakit kepala. Rahmati Allah. Ada seorang polis, ni cerita betul. Ni seorang anggota polis perempuan. Mungkin anxiety ke apa ni polis. Dia less corporal, tak silap saya. Ni less corporal, tak silap saya. Kan dia selalu ambil apa report kan. Kadang-kadang dia pun tak tahu. Dia pergi dekat belakang balai polis tu, dia menangis seorang-seorang. Menangis. Ni dia cerita. Menangis. Sebab apa? Dia tak tertekan masalah orang tu. Kadang-kadang tak ada apa-apa pun, dia buat report je. Tapi dia tertekan. Nak ceritanya, tak ada orang terlepas dengan masalah. Polis pun masalah. SPRM pun ada masalah. Doktor pun ada masalah. Selagi mana tak mati. Tu jawapan dia. Selagi mana tak mati. Kalau polis ada masalah, nak hilang masalah, polis kena mati. Kalau ustaz nak hilang masalah, ustaz kena mati. Kalau tu imam ada masalah, tu imam kena mati. Baru habis masalah. Ni tu cerita dia tuan-tuan rahmati Allah. Jika namanya manusia, maka ia pasti, tu nada kena keras sikit, maka ia pasti tidak akan lari daripada ditimpa ujian. Kenapa? Ujian itu mungkin hadir dalam bentuk perasaan takut. Ya Allah, takutnya kalau suami aku mati, siapa nak bagi aku makan? Ada kan? Ya Allah, takutnya kalau aku sakit. Ya Allah, tu perasaan takut itu. Ya Allah, takutnya anak aku ni nak jadi apa. Ya Allah, takut. Tu uji tu, perasaan takut. Baik. Kadang-kadang kita ni diuji dengan kelaparan. Waktu PKP dulu, PKPD, PKP, macam-macam tuan-tuan. Ni lapar. Tapi kita kena ingatlah, selapar-lapar kita tak lapar macam rakyat di Palestin. Anak baby mereka menangis sampai hilang suara. Mati tuan-tuan rahmati Allah. Sebab lapar tuan-tuan. Ni Allahu akbar tuan-tuan rahmati Allah. Ibu-ibu mereka pula tuan-tuan rahmati Allah nak bagi susu pun dah tak ada susu dah tuan-tuan. Nak bagi susu pun dah tak ada susu, macam mana dia tak makan, dia pun tak ada susu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah diuji dengan kelaparan. Adalah bila sebut gini tuan-tuan,
Bila sebut diuji dengan kelaparan ni, bukannya maksudnya di Malaysia. Malaysia kita ni kenyang. Maksudnya diuji kelaparan ni di seluruh dunia. Firman Allah Ta'ala ni di seluruh dunia. Janganlah kita nampak kita kenyang ni, macam mana diuji kelaparan? Mula dah tu di Palestin, rahmati Allah, saudara kita diuji dengan kelaparan, tak makan, tak minum. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, dan ada kalanya kita ni diuji dengan kemiskinan, diuji dengan miskin. Lebih-lebih lagi kita ni di bandar tuan-tuan. Dalam kajian, gaji kita 4,000 ke 3,000 ke bawah, dah kira miskin bandar dah tuan-tuan, rahmati Allah. Miskin itu tak cukup nak bayar ni, tak cukup nak bayar tu. Baik, azan ni. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula. Allahu Akbar. Allah. ما قوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Baik tuan-tuan, kata pengarang kitab, kita ni ada kalanya diuji dengan perasaan takut, kelaparan, kemiskinan. Ya Allah, takutnya miskin,
tengok gaji sekarang ni macam tak cukup je makan minum. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya tuan-tuan kalau kita tengok balik gaji yang kita ada ni, saya duk tengok lah juga orang duk cerita, kalaulah gaji kita ada ni 4,000 dah, tapi kita ni guna pakai, maksudnya dalam kehidupan kita ni ibarat macam gaji kita ni 3,000, insya-Allah tidaklah sesak sangat ni. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, nak cakap macam itu payah juga. Dengan makan, dengan minyak, kena pula budi habis, memang tidak berbudi lah tuan-tuan, habis dah. Nak ngisi minyak pula jadi tinggi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tak apa, kita patah balik kepada ujian tadi, tanda Allah Ta'ala sayang. Cuma tuan-tuan, yang diri miskin tu dia diuji dengan sabar. Diri orang yang tengok orang miskin tu diuji dengan syukur. Macam itu diuji juga. Jangan ingat bila dia kaya tu dia tidak diuji. Adapun orang miskin diuji dengan sabar. Sama ada kemiskinan itu dia mampu untuk bersabar dan terus duduk dalam keadaan kebaikan. Kita bukan bimbang takut dia bertindak di luar jangkaan, mencuri, merompak, membunuh, jual dadah, jual ketum, misalnya contoh, supaya mendapatkan duit yang segera, yang banyak. Tetapi dia duduk dalam keadaan sabar, diuji dengan miskin tu tadi, dia usaha slow. Itu juga sebahagian daripada tanda Allah sayang. Tapi kalau dia ni miskin, tapi dia pergi cari jalan cari jalan jual dadah ke, jual air ketum ke, jual benda yang haram lah, itu tanda Allah Ta'ala tidak sayang. Dia diuji dengan kesusahan, kemudian dia bertindak di luar batasan dengan membuat perkara yang haram, bimbang takut Allah Ta'ala tidak sayang pada dia. Bagi kita yang kaya pula, diuji dengan syukur. Tanda kita bersyukur, gunakan nikmat apa yang ada untuk ke jalan Allah Ta'ala. Ada rezeki lebih, bantu orang miskin. Ada kereta besar, bawa orang ke masjid, misalnya contoh. Sekiranya van jenazah rosak, tuan rahmati Allah, van jenazah tayar bocor, hari ni ada 2 orang meninggal dunia, contoh ada 2 orang meninggal dunia ni, lepas ceramah malam pi Ramadan tu ada 2 orang meninggal dunia sebab nak hilang masalah tuan-tuan. Jadi meninggal dunia, kebetulan van jenazah pula rosak, kita pula ada valve fire, tanda kita bersyukur dengan kenderaan kita, bawalah jenazah tu ke kubur, naik kereta kita. Satu nak dikebumikan di Kedah sebab dia asal Kedah, bawalah, taklah jauh sangat, di Tera, Allah. Yang seorang lagi pula duduk di Putrajaya, nak ke bumi di kampung, di mana? Di Johor Bahru. Kita penggunalah kita punya Alfa tadi, Belfire tadi, bawa ke Johor Bahru. Itu tanda kita bersyukur dengan kenderaan kita. Kemudian 2 tahun tak naik Alfa, takut hantu. Tak pun dijual ni, for sale, dia tak dapat rumah, for sale ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dia tuan-tuan, tanda kita bersyukur, gunakan nikmat apa yang Allah bagi kepada jalan yang kebaikan. Dan segala bentuk musibah, tak kira apa-apa bentuk musibah, itu ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita, tidak akan lepas. Firman Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kamu, sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan beri khabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Memang betul pun Allah Ta'ala ni bagi ujian, kadang-kadang dengan ketakutan, kekurangan harta, tak cukup harta. Tapi tuan-tuan, harta ni memang betul dia tidak akan cukup tuan-tuan. Betul, memang tak cukup. Sebab apa saya kata macam itu? Kita ni tuan-tuan adalah berhutang dengan rumah, tuan rumah, berhutang sana sikit sini sikit, taklah banyak 2-3 ribu. Padan dengan kita yang miskin ni, tak ada duit 2-3 ribu pun tak mampu. Tuan rumah pula tuan-tuan rahmati Allah, yang ada harta berjuta-juta, bila dia cerita, dia pun ada hutang juga. Hutang dia pula berjuta-juta tuan-tuan, pun tak mampu nak bayar juga. Jadi tak pernah cukup tuan-tuan rahmati Allah. Tapi kalau dia lah yang kaya tu, yang berjuta-juta, kalau dia hidup macam kita,
senang lenang dia, tak payah fikir banyak. Tapi itulah ujian. Dah. Kalau baru ni saya punya bisnes tak jadi, dia cerita kat saya lah, bisnes saya tak jadi ustaz. Dah. 4 juta saya hutang dengan orang. Saya cari duit mana? Tapi saya pergi rumah dia, Allahu Akbar. Besar tuan-tuan. Ni, rumah besar. Saya ada kolam air apa semua, duit banyak. Tiap-tiap bulan pun masuk, rasa kata ribu tak lari. Tapi dia uji dengan ada hutang ni, bisnes tak jadi apa semua. Sini hutang 3 juta. Partner ni lari bawa 2 juta. Partner ni ada cakap macam itu, tuan-tuan. Jadi tak pernah, orang panggil apa, tak pernah lepas daripada ujian. Tapi Allah Ta'ala beritahu apa dia? Ni yang kita nak ni. Dan berikanlah khabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Patah balik. Kok mana pun ujian, pusinglah. Ni apa masalah pun, pergi balik kena sabar. Itulah kita dia, tuan-tuan. Tak ada dah dia punya apa, orang panggil apa, jalan lain. Jalan dia ialah sabar. Nampak macam mana, tuan-tuan? Ada seorang makcik dia mengadu kat saya, suami dia curi duit dia pula dah. Macam-macam, tuan-tuan. Ni suami curi duit. Saya kata, makcik sabarlah makcik. Mudah-mudahan suami makcik datang ke masjid dengan kuliah, dengan ceramah, dia berubah. Masalahnya ustaz, suami saya tu pengerusi surau. Habislah, tuan-tuan. Saya pun tak tahu nak kata apa, tuan-tuan. Ni cerita betul. Suami dia pengurusi surau. Kena sabarlah. Bila saya cakap lebih sikit, dia marah kat saya. Jadi kesimpulannya, sabar, tuan-tuan rahmati Allah. Ni buka YouTube, tekan lagu Kelantan, Be Sobar Be. Dengarlah lagu tu banyak-banyak supaya kita jadi sabar. Ni. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.